What's up guys? Saya Dr. Aklis daripada MBSP. Saya nak buat satu pengumuman penting. MBSP akan menjalankan pemeriksaan lesen anjing di seluruh seberang perai dari masa ke semasa. So, make sure lesen anjing hampa aktif pada tahun ini. Mana-mana pemilik yang gagal renew ataupun daftar lesen anjing untuk tahun ni, anda bakal dikenakan tindakan penguatkuasaan dan juga kompaun sebanyak RM500. Hello Encik, dari MPSP ya. Kita datang untuk buat pemeriksaan lesen anjing. Kita buat pemeriksaan lesen anjing. Lesen anjing. Encik ada ambil lesen kah? Tak ambil lagi. Anjing saya dalam rumah saja kena ambil lesen kah? Untuk makluman Encik, semua anjing-anjing di seluruh seberang perai, di dalam rumah atau di luar, perlu ambil lesen daripada MPSP setiap tahun. Oh, dia kena ambil untuk setiap tahun Ya. Tapi saya pun tak senang, saya kerja encik. Sekarang ni dah tak perlu untuk pergi ke MPSP ataupun cawangan MPSP, sebab sekarang kita dah buat permohonan lesen anjing secara online melalui website SPMH. Jom kita tengok cara-cara permohonan lesen anjing. Tekan daftar baru. Isi semua maklumat yang diminta dan tekan daftar. Tekan log masuk. Masukkan nombor kad pengenalan sebagai ID pengguna dan kata laluan yang telah didaftarkan. Tekan garis 3 bahagian kiri atas. Masukkan maklumat seperti yang diminta. Untuk menambah bilangan anjing, tekan button tambah. Klik right dan hantar. Pergi ke senarai permohonan. Pergi ke bahagian paling kanan dan tekan gambar kad untuk bayaran. Pilih perkhidmatan kurier. Buat pembayaran sehingga selesai. Tunggu sehingga keluar resit rasmi MBSP. Tekan maklumat lesen untuk menyemak permohonan lesen anjing anda dan selesai. Hampa jangan tunggu sampai kami main lah. Jadilah pemilik haiwan yang bertanggungjawab dan patuh kepada undang-undang. Kepada pemilik anjing yang telah memohon di sistem SPMH MBSP, yang mana hampa pilih secara kurier, hampa tunggu je kat rumah. Yang mana hampa pilih secara self collect, hampa boleh main mana-mana cawangan yang hampa pilih lah.